boleh nampak harganya akan meningkat. Tuan-puan, ada fakta menarik untuk diperhatikan. Nombor satu, nilai emas meningkat dalam jangka masa panjang. Kita beli dan simpan sahaja, boleh nampak harganya akan meningkat. Yang kedua, duit jika hanya disimpan, kuasa beli semakin menurun. Kuasa beli duit 20 tahun yang lalu jauh lebih rendah berbanding kuasa beli duit sekarang. Sebab itu, orang yang simpan emas, dia hanya perlu simpan elok-elok dan menikmati kenaikan harga emas dalam jangka panjang. Orang yang simpan duit dalam jangka masa panjang, dia akan rugi sebab nilai duit akan menyusut. Orang yang simpan duit terpaksa cari jalan untuk melaburkan duitnya supaya boleh berkembang. Namun, seni melaburkan duit ni bukannya semua orang tahu. Kalau tersalah labur, duit lebur. Sebab itu guru emas saya cakap, kalau ada duit tapi tak tahu nak buat apa, belilah emas dan simpan elok-elok. Kalau tak tahu nak buat apa dengan duit, tapi cuba-cuba untuk melabur, maka risiko melebur sangat tinggi. Untung emas nampak dalam jangka masa panjang. Jom saya bantu, daftar akaun Public Gold percuma untuk mula menyimpan emas.